walaupun fatwa itu tidak terpakai kepada entiti bukan manusia SIS Forum, tetapi bukankah SIS Forum mempunyai lembaga pengarah manusia? Bukankah SIS Forum mempunyai pemegang saham manusia? Semestinya bukan monyet, bukan haiwan. Dan bukankah SIS Forum mempunyai pengurus-pengurus dan pegawai-pegawai yang merupakan manusia, bukannya gajah, gorila ataupun leopard? Dan bukankah SIS Forum pun pekerja-pekerjanya adalah manusia? So, dalam penghakiman majoriti pun, majoriti yang 3 tu pun mengatakan walaupun fatwa ini tidak terpakai kepada entiti, tapi tak perlulah nak dikhawatirkan. Sebab yang menjalankan SIS Forum adalah manusia. Betul. So mana-mana manusia yang beragama Islam, yang melaung-laungkan, yang meraihkan amalan SIS Forum yang dikatakan adalah sesat, boleh dikenakan fatwa tersebut. Jadi bila katakan tak dikenakan kepada entiti, jangan pula faham kata pegawai SIS Forum tak boleh kenakan. Tak, pegawai itu manusia. Dia masuk kategori individu agama Islam. Saya harap saya dah jelaskan perkara itu pula. Maksud tuan yang kalau pegawai tu ke ahli ke yang mengamalkan juga, mereka ni lah yang kena bertaubat. Yes, mereka ni kena taubat, dan jika didapati masih berterusan dan pihak Majlis Agama Islam yang melaksanakan undang-undang seperti fatwa boleh mengambil tindakan terhadap individu berkenaan. SIS Forum tolak tepilah, dia bukan manusia. Tapi pengarah dia boleh lah, kalau pengarah dia masih berdegil. Dan pekerja-pekerja dan pegawai dia. So, ini pun adalah antara keputusan 3 tu. Jadi, yang 3 tu tak mengatakan fatwa tak terpakai kepada manusia yang di belakang tabir SIS Forum yang beragama Islam. Dia menyokong, mengatakan boleh. Jadi walaupun kami kata tak terpakai kepada SIS Forum, dia terpakai kepada orang-orang di dalam SIS Forum kalau mereka masih melaksanakan amalan tersebut. So nampak tak? Tidak ada kesan praktikal untuk mencacat celakan fatwa yang sah tu. Bukan saja orang di luar SIS Forum yang sesat boleh dikenakan tindakan, orang di dalam SIS Forum pun boleh. Saya harap dah jelas dan lengkap penjelasan keputusan tersebut.